Kita tengok dekat sini, FYAC Performance and Success Factor untuk iHeritage Care untuk Julai 2025 ke Jun 2026, untuk FYAC 44,695 dengan 7 cases. Dengan tanpa buang masa, kita jemput Puan Alisha J. Matri. Saya pasti dekat sini semua tanya-tanya, apakah success factor Puan Alisha kan? Puan Alisha, boleh dengar suara saya? Dengar. Hai, Assalamualaikum semua. Good morning. Good morning, Puan Alisha. Suara saya jelas kan? Jelas. Alhamdulillah. Okey, Puan. Ya, Puan Alisha. Okey, Puan Alisha, sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya pasti semua nak mengenalilah Puan Alisha dengan lebih mendalam, nak tahu latar belakang Puan, nama Puan, tempat tinggal dan juga negeri kelahiran Cawangan yang Puan sedang berkhidmat sekarang. Okey, thank you Umul. Saya Alisha, berasal daripada Sabah. Tapi Sabah kat mana tu saya susah sikit nak jawab. Sebab saya kalau balik Sabah saya pergi, depends lah. Mungkin esok saya akan balik ke Sandakan. Tapi selalu akan pergilah ke KK, ke Tawau, ke Semporna, ke Lahadatu. Tetapi main rumah adalah dekat Sandakan. Usually I will turun kat situ and then by road akan ke mana-mana lah. Daripada Sabah. Daripada Sabah. Menarik. Okay, so tapi dah lama lah dekat KL, dah study pun kat sini, berkahwin dengan orang sini. I think this is my 14th year in KL already. So macam itulah ceritanya. Cawangan pula, sorry. Cawangan daripada Central. Time to shine. Okay, time to shine. Okay, terima kasih Puan Alisha J. Martin. So, kita nak tahulah Puan dah 14 tahun berada di Kuala Lumpur. Tapi bilakah Puan menjadi ejen kepada Hong Leong MSIG Takaful? Okay, Puan first time berada dalam industri ke ataupun pernah berada dalam industri baru join Hong Leong MSIG Takaful? Okay, saya join HLMT pada 19 Februari 2021. So coming into my 6th year lah berada, ya ke? 6 year lah berada di HLMT dan tidak pernah ada pengalaman langsung sebelum ini dekat mana-mana company. Sebelum ni saya pun tidak pernah bekerja. So habis first time masuk seperti jadi ejen. Okay, menarik. Maksudnya memang Puan first job adalah di Hong Leong MSIG Takaful dan masih kekal menjadi ejen Takaful sehingga tahun ini. Dah tahun ke-6. Tak ada rezeki lah dapat kerja, tak tahu kenapa. Tapi rupanya rezeki kat sini. Puan, lepas Puan first time menjadi ejen, Puan rasa sebab kat sini kita ada ramai ejen-ejen baru, nak tahu juga nak jadi top juga. So kita nak tahu Puan awal-awal masuk tu Puan rasa struggle tak nak keep up? Sebab Puan adalah first time dalam industri, first time bekerja lagi. Okay, first tu niat saya join hanya untuk cari duit lebih. Time tu bila jumpa my leader which is Kak Farah, dia ceritalah gaji orang sebegini, dapat sebegini-begini. Tapi dalam kepala time tu I know yang ada duit lebih setakat 200-300 sebulan pun dah okey. Macam tu je fikir. Sebab orang yang, yelah biasa kita faham BOP bila kita cerita orang gaji macam ni, itu dia. Dia punya kemampuan, dia hebat macam mana pula, background macam mana pula. Saya ni orang biasa je. So time tu cuma fikir ada berapa ratus setiap bulan pun dah good enough. Tetapi bila bulan pertama, I'm blessed to join a good agency lah, di mana bukanlah kata persaingan, tapi the drive tu ada. So bila tengok orang lain buat sharing, bila tengok orang lain close case, kita pun nak juga. Even in the first month. So on my first month, saya close 7 cases dekat situ. Dan juga banyak membantu adalah pihak HLMT sendirilah. Time tu ada skim gaji,
Yang kedua, dia bagi iPad. And then produk time tu yang baru launch adalah Fit CI. So out of 7 cases, I think separuh daripada itu adalah Fit CI sebab dia RM100 kan. So bila dah dapat momentum kat situ, so bulan kedua dan seterusnya, alhamdulillah it's smoother lah daripada bulan pertama tu. Jadi Puan memang masuk sini dan masih konsisten sehingga hari ni sebab banyak support lah daripada agensi, daripada leader, daripada Hong Leong sendiri, daripada segalanya lah dari segi sudut aspek kan. Okay, so Betul. kita nak tahu jugalah. Okay. So minat nak datang tu Puan masuk menjadi, kenapa Puan first job Puan masuk tu, tadi Puan kata sebab Puan nak duit lebih kan? Yeah. Kenapa Puan masuk as agent takaful? Sebab Okay. banyak lagi kerja-kerja kat luar sana dan lain first time Puan masuki bidang kerjaya. Okay, sebab kita dalam ni semua macam anggap adik-beradik je lah, saya share je lah. So sebelum join jadi agent, saya pernah cuba buat unit trust. Okay, so bila saya buat unit trust, sebab macam saya cakap tadi, saya ni orang biasa je. Biasa-biasa je orangnya. So bila saya join unit trust, di mana time tu agensi tu adalah agensi yang agak power jugalah kot. Di mana semua orang macam very bersemangat, very flashy. Tak baik pula cakap macam tu, tapi pada ketika itu saya macam betul-betul tak rasa, bukanlah kata accepted, I don't feel that I belong there. Sebab saya orang biasa je. Saya pakai pun time tu baju bandel je. Baju pergi office pun memang baju bandel je. Sebab yelah, cantik pun cantik, murah pun murah. So bila masuk agensi tu, everybody is very memakai branded apa semua. I don't feel that I belong. Tapi bila masuk ke agensi yang sekarang, which is PwC, memang ada yang pakai macam tu, tapi they don't brag ataupun dia orang biasa je nampak macam tu, tapi because dia pakai tu sebab dia suka, bukan sebab dia nak menunjuk macam tu. Tapi yang sebelum ni saya rasa macam tak kisahlah sebenarnya dia nak menunjuk ke apa tu masalah dia lah kan. Tapi I nak bercakap pun jadi macam tak sama level pada ketika itulah. So bila saya join, I didn't choose to go to other agency, tapi saya fikir okay, maybe I can choose to do takaful ni di mana it's more people friendly dari segi produk, because everybody perlu. Kalau unit trust, only people who have money for me lah pada ketika itu. So bila saya try join takaful ni, mengikut kira macam kawan jugalah, ikut dia. Bila jumpa my leader, alhamdulillah everything is memuaskan hati dan menggembirakan lah. Okay, so daripada situlah minatnya datang untuk Puan masuki ejen takaful ni. Okay, so saya rasa maybe di kalangan kita yang pakai flashing, maybe sebab dia orang nak buat good impression, Betul. customer juga. Cuma ketika itu saya macam, yelah kita kan baru dalam industri, tak pernah pula kerja, kawan pun adalah 3-4 orang je. So bila nampak macam tu, saya rasa macam maybe I cannot do this. Betul lah orang kata the environment sebenarnya, if you don't block siap-siap, it will affect you. So pada ketika itu I was affected lah. Tapi so bila masuk ke agensi yang sekarang, memang dah letak barrier siap-siap. Okay, orang ni dia mampu, so of course lah dia pakai. Kalau aku mampu pun mesti aku pakai. So I tak ada dah dalam negatif-negatif tu dalam kepala, dah buang dah siap-siap. Alhamdulillah. Okay, so sebab memang kita nak jadi ejen ni, kita memang biasanya selain pada good impression, kita pun memang nak bagi semangat lah kepada customer juga. Okay. So kita nak tahulah macam mana Puan close kes hari iHeritage Care kepada prospek-prospek Puan. Boleh tak Puan sharekan satu sales idea yang biasa Puan gunakan lah? Okay. So iHeritage Care ni macam kita tahu, ataupun sebelum ni iHeritage Protect, macam kita tahu it's life protection ataupun hibah lah. Okay, first thing first, sebelum termasuk macam mana saya menjual iHeritage Care, kita pergi kepada masalah yang macam saya cakap tadi, dalam ni adik-beradik kan. Masalah sebelum ni adalah kita punya medical card, betul tak? Okay, so bila ada masalah medical card, bukan masalah pun sebenarnya, benda dah berubah.
So we have to adapt. So masalah tu adalah kepada diri sendiri. Okay. Bila orang nak medical card, first thing first saya akan cakap, you don't have 500, you cannot get medical card. Bukan sebab contribution bulanan tu, tetapi because of the deductible. So saya cakap macam tu je. You don't have 500, you cannot have medical card. But if you can sediakan 500 during emergency, then you bolehlah ambil medical card. Lepas tu, at first, ramai klien yang saya terlepas. Time tu bila dah terlepas, saya pun macam, okey lah nak buat macam mana. Bukan salah I. Biasalah kan manusia, dia semua salah orang. Salah sendiri, dia memang lambat sikit nak nampak. So, time tu saya salahkan HLMT, salahkan kesian Amir. Amir ada dalam ni. Kesalahkan BD. Semualah saya salahkan kecuali diri sendiri. Okay. Tetapi, lagi sekali, since our agency ada training every week. So, bila diberi training every week, dicakap, it's not the end of the world kalau tak ada medical card pun. So what I did was, bila jumpa klien, I akan cakap, of course, you want medical card tapi kita ada benda-benda lain. Okay, dia macam ni. If you take medical card, semua duit ataupun anggaplah caruman you, yang you bayar tiap-tiap bulan, akan pergi ke satu institusi, which is a hospital. But, if you take this, sebab saya akan gunakan iHeritage Care ni untuk critical illness dan juga sorry, saya ternampak ada video seorang tadi, saya tergelak, nama dia Malik. For critical illness dan juga life, it will go to your family or to yourself, so it won't go anywhere. So macam mana pun, if you take medical card, sebab saya selalu dapat dan sebelum ni, medical card kalau saya tak sakit macam mana, ataupun kalau saya sakit tapi dia tak cover macam mana. So soalan-soalan tu, if you take dekat iHeritage, dia akan tanya, kalau saya tak mati, dia tak boleh tanya kalau saya tak mati macam mana, sebab confirm akan mati. So duit tu takkan pergi ke mana-mana. Duit tu akan sama ada pergi kat dia kalau kena critical illness, ataupun pergi dekat family dia lah untuk meneruskan kehidupan dia lah. Okay. Lepas tu I think one of the yang selalulah kalau dah present ataupun baru nak opening, kita akan selalu cakap semua orang including Umul sendiri, kita ada satu tarikh ataupun satu nombor yang sangat special only for you. Betul tak? Rasa-rasa apa tu? Tarikh tu apa? Ataupun nombor apa? Bulan kelahiran. Ya, betul. It's your birthday lah kan. Of course, kita memang tahu nak menunggu lah birthday. Birthday saya bulan 10 tau. Ingat tahu semua. Tak lama dah. Okay, so yang itu kita tahu. Dan kita memang well aware, kita celebrate dan kita bergembira lah. Tetapi ada satu lagi tarikh yang pun sangat-sangat penting. Tetapi tak ada siapa tahu. Kan? Tarikh kematian. Tarikh kematian. But it will happen. Dia akan jadi. So, nak kata bersedia, kita cuba sedaya upaya untuk bersedia lah. Tetapi, what about our family? So, since our family ni, kita tahu kehidupan kita sebegini. Contohnya, kita makan beras basmati. Family kita pun akan makan beras basmati. Tetapi if anything were to happen to us, ataupun kita tak payah cakap breadwinner lah, because in one family, in one unit, semua orang contribute. Because I've seen ada satu klien ni, diorang tinggal adik-beradik dalam rumah, including their partners lah. So semua orang contribute. So bila pergi present, saya cakap tak perlu pun the breadwinner. Actually satu unit sahaja dah kurang ataupun dah tak ada, dan mencacatkanlah sistem kehidupan mereka gitu. So itu adalah antara satu sales pitch ataupun opening yang saya gunakan. And then kalau boleh Umul, saya nak share satu lagi. Nampak? Itu lebih. Boleh. Saya pasti ejen-ejen pun nak tahu juga lebih banyak sales idea. Bukan satu sahaja. Okay, so another one is, biasa kan kita kan selalu dengar 3D, death, disability dengan dread disease.
Okay, tapi saya biasanya akan guna 4D. Dah macam main nombor pula tapi bukan. So 4D ni death, dread disease, disability, and yang paling penting dan yang ramai sangat manusia-manusia semua takut adalah distress financially. Okay, tak apa. Distress financially. So, saya selalu cakap, if you want medical card, yes, kita boleh cover satu benda lah mungkin. Distress financially lah agaknya kan. Tetapi with iHeritage Care ataupun with hibah ataupun with critical illness, kita boleh cover semua. Death boleh, disability boleh, dread disease pun boleh, dan yang paling penting distress financially lah. So sebab bila kita meninggal, yang kita tinggalkan tu, bila diorang distress financially pun kita tak nak juga. Sebenarnya kalau dah meninggal tu apa lagi kita fikir kan? Kita fikir nak jawab je apa dalam kubur tu. Tapi masa kita hidup ni, kita memikirkan waris-waris kita. So I always use that. Dan juga kalaupun saya berjumpa klien tu, fact finding is I think the utmost important, di mana saya selalu mengambil macam mana nak cakap, poin-poin kecil. Contohnya dia pergi kerja naik motor, ataupun dia selalu outstation. Because since I'm from Sabah, banyak sangat kes. Sebab sana kan jalan dia I think dah banyak viral yang jalan dia seperti di atas bulan. So dah banyak je orang keluar rumah tak balik. So benda-benda macam tu saya selalu gunakan lah kepada klien-klien. I hope that's enough. Okay, so saya rasa tertarik dengan yang Puan approach dengan yang kematian itu pasti. Sebab dekat dunia ni memang seperti yang kita tahu, semuanya tak pasti. Apa yang kita akan makan tengah hari ni pun tidak pasti. Mungkin kita dah, hari ni saya nak makan gepuk juga. Tapi bila kita dah makan gepuk, mungkin gepuk tu jatuh. Tak menjadi rezeki kita. Tapi kematian tu dalam surah Al-A'raf tu telah, dia pun dah cakap, segalanya dekat dunia ketidakpastian. Dia uncertain lah. Kita tak tahu bila kita akan dapat kerja baru ke, bila kita akan dapat anak ke, dapat berkahwin ke, dan sebagainya. Tapi kematian tu adalah satu-satunya yang pasti dalam hidup ini. So, bila Puan approach dengan yang kematian itu pasti, sebab tu kita kena ambil iHeritage Care ni untuk bukan saja lindungi diri kita, tapi untuk waris-waris kita juga. Okay, sangat menarik lah point sales idea Puan. Dan yang kedua, Puan juga ada bagi tahu di mana Puan akan approach melalui dia punya background customer tersebut jugalah. So kita pergi ke soalan yang kedua kita. Macam mana Puan yakinkan bahawa iHeritage Care lah produk yang terbaik untuk customer tersebut? Okay. Nak kata produk terbaik, for me lah, I selalu cakap kat klien, for me produk tu lebih kurang sama je. Which company pun, mana-mana company pun lebih kurang sama je. Because for me lah, everything is governed by BNM, betul? So bila governed by BNM, semua mekanisme produk tu berjalan pun lebih kurang sama je. Okay. So macam mana saya yakinkan diorang untuk ambil juga adalah, again kembali kepada sales idea tadi. I could be here today, but I cannot, I don't know, will I be here tomorrow? Or will you be here tomorrow? So itu sahaja cara yang saya yakinkan, di mana lagi satu, macam nak cakap, produk kita ni dia tak adalah yang termurah, terus terang. Tak ada yang termurah di pasaran pun. Tetapi how I approach my client adalah membuat satu plan tu spesifik ataupun customize untuk klien tu sahaja. Okay, you tell me what do you want. You want 500,000. Okay, boleh. Apa lagi yang you boleh tambah? Kalau sebab ada klien yang tak faham. Mungkin dia ingat mati sahaja. So di situlah kita sebagai agent akan cakap, okay, sebenarnya mati memang sekian-sekian. Tetapi what about disability? What about sekian-sekian? What about macam ni? Okay, so dekat situ klien jadi suka tahu. Dia rasa dia special sangat lah.
So dia punya plan ada macam ni, ada tambahan ini. So dia jadi suka benda tu. Jadi itu for me bukan daripada produk sahaja. Kita punya produk is good enough. Tetapi daripada agent juga macam mana kita explain dan buat klien tu nampak apa yang dia perlu. So lagi sekali fact finding tu sangat-sangat penting sebab orang suka tahu bila tahu macam sebenarnya untuk meninggal pula. Tapi kalau untuk meninggalkan kepada waris tu saya perlu sekian-sekian amount. Macam tu. Sekiranya betul lah, saya pun rasa setuju sebab bila kita nak jual produk bukan kita jual yang paling murah, sebab kalau kita jual paling murah sekarang maybe in a month another company dah keluarkan produk yang lagi murah. Yang Tapi lagi kita murah. jual, betul. So kita jual produk yang paling memenuhi keperluan customer tersebut, yang itulah produk yang terbaik untuk customer tersebut. Terbaik untuk dia lah. Betul, terbaik untuk customer tersebut lah. Okay, kita juga soalan Q&A kita akan go through nanti. Tapi saya akan take note lah soalan-soalan. Siapa ada soalan boleh saja bagi dekat ruangan chat. Kita akan ada sesi Q&A nanti pada 10 minit yang terakhir. Okay. So kita nak tahu jugalah kalau Puan approach customer tersebut melalui dekat mana? Macam mana Puan approach? Sebab kita kat sini ramai ejen-ejen baru yang dulu tak tahu macam mana nak approach customer. Puan approach tu macam mana Puan approach customer? Melalui online ke, melalui physical ke, ataupun dekat company-company Puan pergi ke? Macam mana? Okay, saya banyaknya most of the days I will be in the office. So dekat office saya akan first thing adalah untuk cari new business lah. First thing saya akan scroll phone. Memang nampak macam tak berguna sikit lah. Sebab scroll je. Tapi sebenarnya saya cari nombor. It's my existing client lah. Siapa lagi yang nak call? Siapa lagi yang saya belum service? Service as in, for me servicing is saya akan call, borak 20-30 minit, borak-borak. Because I know from there nanti akan dapat sama ada referral ataupun apa kita panggil new case lah daripada that client. Okay. It's very important to know that if you don't have enough client right now, kejap lagi leader I akan marah. Okay, tapi tak apa. If you don't have enough client right now, it's okay. It's okay. Sebab for me dalam bidang ni, dalam company ni lah, you grow with your client. So it's okay sekarang tak banyak. It's okay. Tak apa. It's normal. Bukan setengah orang je yang rasa macam tu. Semua pun rasa macam tu. So tapi yang paling penting adalah your relationship with your client lah. Daripada awal you kenal dia sampailah sekarang. Saya ada klien di mana dia ni adalah my friend. Tetapi dia kenalkan adik dia. Adik dia kenalkan jiran dia satu kondo. Jiran dia kenalkan dia punya kawan kerja kat bank. Kawan kerja kat bank tu kenalkan adik angkat dia. Adik angkat dia kenalkan girlfriend dia. Girlfriend dia kenalkan satu family dia. Nak sambung lagi tak? Sebab panjang lagi cerita. Kalau sambung tak? Satu family dia. Lepas tu kakak dia ada tunang. Bila dah bertunang, kenalkan tunang dia pula. Tunang dia dah putus tunang pula. So saya jumpa tunang dia baru-baru ni, dah bertunang dengan orang lain pula. Sekarang yang orang lain tu dah jadi klien saya. In the span of 6 years ni sahaja. So macam mana nak mencari klien tu, it's semua cara pun sangat efektif. Cumanya for me yang saya selesa adalah saya suka bercakap tau. Saya akan bercakap je dalam office ni, be it dengan orang dalam office ataupun dalam phone. Jadi saya akan bercakap. So the relationship tu ada kat situ dan orang share the context lah. Dan lagi satu, when you have your existing client, macam last month saya ada existing client, dia kerja agak pedalaman jugalah dekat Sabah.
So what I did, saya call dia sebab dia ni adalah admin officer lah dekat company tu. So bila dia admin officer, whatever she says, people will follow. So I pergi kat dia, cakap can I go to your office? Tak apalah, I stay there for 2 nights, 3 days 2 nights. Saya tinggal kat sana and every day I go to the office. Macam tu je lah. My source of clients adalah referral mostly. Referral lah. So daripada tunang break tu boleh Putus menariklah lah. perjalanan dia. Sebab memang biasa kalau kita guna referral, sebab kalau kita macam dengar kat track kan orang bagi tahu, oh sedap lah makanan ni, semua akan pergi. Sebab kalau kita perasan sebenarnya kalau orang yang bagi tahu, oh ni sedap ke, ataupun produk ni bagus, kita akan lebih percaya walaupun dia stranger, lagi-lagi apatah lagi kawan ke, ahli keluarga dan tunang dan sebagainya. So kita kena gunakan kuasa referral lah ya. Okay, so apakah antara antara sebab yang Puan rasa customer-customer Puan tertarik dengan iHeritage Care? Dia punya sangkawat ke? Dia punya ataupun ada sebab-sebab lain yang Puan rasa yang customer tertarik dengan nak mengambil iHeritage Care dengan Puan? Okay, macam sekarang ni, I mean this current month, saya tengah usahakan untuk memujuk klien-klien yang sebelum ni KIV. So memujuk klien tu, saya akan cakap before this, kau nak 500,000 but you think it's a bit too steep for you lah. So sekarang kita ada promotion lah which is 300,000 sahaja. So itu antara sebab yang orang tertarik nak ambil jugalah. Because I said you have to lock. Dia macam-macam lah idea ni. Bila dah dengan klien, dia macam-macam keluar tau. Ada saya pernah pakai produk ni, you have to lock now because kita tak tahu apa akan jadi esok. Macam tu lah. Kalau dah desperate kan macam-macam keluar. Saya akan gunalah. Tengok COVID, dia tiba keluar. Nampak semua benda berubah. So benda-benda macam tu, sense of urgency tu kita kena bagi kepada klien kita. Lagi satu adalah not to say the product itself, tetapi fear tu kita kena create. Fear daripada storytelling lah usually. Contohnya, saya pergi jumpa klien, dia akan tanya dari mana. Saya cakap, oh daripada ni tadi, kubur. Klien saya meninggal lah macam tu. Kadang-kadang tak ada pun. Klien meninggal bulan lepas. Tapi saya cakap yang baru nak pergi jumpa dia tu. So, macam mana kita nak buat klien tu. Sebenarnya klien tu, for me semua klien nak je. Tak ada klien yang tak nak. Tetapi dia ready atau tak ready je pada ketika itu. So untuk buat dia, untuk guide dia supaya dia boleh ready pada ketika itu, kita kena datang dengan satu, of course, the product. The product has to be strong. Yang kedua adalah kita punya sense of urgency kepada dia tu, dia kena faham lah. Yang ketiga adalah fear tu. Fear tu kita kena create untuk dia. Tapi kalau lah dah create semua-semua benda ni, dia masih tak nak juga, maksudnya belum lagi lah. Mungkin esok, mungkin bulan depan dia ada kenaikan gaji. Macam tu je saya selalu fikir. So Puan memang push lah yang tengah KIV dengan bagi cerita yang telah. Sebab bila dah KIV tu, kita tak perlu re-explain balik. Sebab kita dah pernah explain sebelum ni. So tinggal suruh dia cakap je, okay, sebelum ni mungkin contoh RM200. 500,000 is RM200. So right now 300,000 is 150, let's say. So you have to decide now lah, because this 300,000 mungkin dah tutup. Macam tu je lah saya selalu cakap. Oh, okay, menarik. Okay, so apakah cabaran-cabaran yang Puan hadapi bila Puan approach customer KIV ni ke, ataupun customer-customer yang melalui referral tadi? Puan Alisha ada lagi ke? Boleh dengar suara saya? Dengar tak saya? Dengar. Sekarang dengar Puan Alisha. Dengar. Tadi kita stop sekejap. Okay, Kak Farah tutup je. Sorry, ada pula yang mengganggu saya kat office ni. Which is leader saya. Okay.
Okey, cabaran dia adalah macam mana nak cakap? Ada orang tak faham sangat. Tapi tak apa, sebelum tu. Cabaran yang pertama adalah saya call orang tak nak jawab dah. Mesti ramai kat sini yang merasainya, betul tak? Kan? So bila orang tak Dia jawab, takut scammer kan. dia takut scammer, dia takut dia kena minta lagi. Biasalah. Ada klien saya yang jawab call, dia cakap engkau ni macam aku dah bagi nafkah dah tiap-tiap bulan. Cakap iyalah, mintalah maaf. Jawab je lah phone tu. So tu cabaran pertama. Cabaran kedua adalah orang tak faham apa yang kita cuba sampaikan. Diorang ada yang tak faham insurance tu apa, takaful tu apa, hibah tu apa. So itu adalah lagi-lagi klien yang fresh tau, yang dia memang tak pernah ada protection sebelum ni kan. So kita kena explain kat dia dulu takaful tu apa, insurance tu apa, medical card tu apa pula. So kita tak boleh explain yang main saja, sebab nanti dia akan tanya yang bawah pula. So kita kena explain, so presentation tu jadi lagi panjang. So bila presentation jadi lagi panjang dan semua kita dah explain, dah dia pening pula nak yang mana satu. Itu antara cabaran-cabaran lah. Lepas tu ada juga dia klien-klien ni biasalah kan manusia dia nak hibah. Contoh dia dah set dia nak hibah, tapi dia nak yang murah. Dah nak murah, tanya pula cash value ada berapa pada tahun ke-20. So kita kena sebagai ejen kita kena fahamkan dia nak apa sekarang ni Encik. Jangan uji kesabaran saya ya Encik. Encik nak hibah ke Encik nak duit? Encik nak mana satu? Kalau if you want hibah, this is the price and you will get this is the benefit. But if you want savings or if you want so-called investment, orang kata this is the me. So you cannot get semua benda in one product. So apa yang you perlu sekarang, itu je yang I bagi you. Because kalau nak ambil semua, if you are capable, then okay lah kan. Tapi kalau you nak harga sebegini, this is the benefit and you will get. So for me, peranan agent untuk explain tu sangat-sangat penting lah. But tapi kalau macam tak berapa berpengalaman lagi nak explain, it's okay, don't worry. Semua orang everyday kita belajar, dan along the way lagi banyak presentation dan sebenarnya lagi banyak rejection, it's better. So you know how to handle. So dulu-dulu tahun pertama, tahun kedua tu saya ada satu habit tau, saya suka kumpul rejection. Bukan kumpul berapa yang saya call, tapi saya kumpul berapa yang reject. So dekat situ mungkin membuatkan muka saya sendiri tak tahu malu dah lah sekarang. Saya kalau cakap dengan klien pun, kalau dia nak reject, okey dah reject sudah. Mungkin esok macam tu, tak tahu dah kena reject, tapi saya akan tanya lagi, esok saya call balik macam tu je. So maksudnya memang dah kena lali lah dengan rejection juga. So saya juga rasa tertarik yang Puan kata yang kita kalau kita tak tahu pun tidak mengapa, sebab kita semua lagi-lagi ejen yang baru sahaja coded ke baru join bulan 7 ke, kita rasa kadang kita rasa takut nak jumpa customer sebab kita tak mempunyai lebih banyak pengalaman dan juga knowledge dalam produk tersebut. Tapi sebenarnya by the time juga kita akan belajar. Macam Puan Alisha ni, dia kumpul rejection. Kumpul rejection. Daripada rejection itulah yang kita akan berkembang, belajar untuk menjadi seorang yang lebih berpengalaman. So dia memang tak ada siapa yang kat sini yang kita mula-mula je terus jadi top. Dia memang ada proses-proses dia untuk menjadi top tersebut lah. Okay. So menarik perkongsian kita. Okay. So saya nak tahu juga apa persiapan yang Puan buat sebelum Puan jumpa customer tersebut. Selain daripada presentation, apa yang Puan buat? Puan buat brochure ke? Ada illustration ke? Okay. Macam mana Puan sebelum convince mereka untuk close case tersebut? Sebelum saya jumpa klien, dan usually it's referral lah. Jarang-jarang ada juga yang new client yang memang tak kenal langsung, tapi kalau referral saya akan tanya orang yang mereferkan lah. Saya akan tanya orang ni macam mana. Bukan setakat buat
sales illustration itu I rasa semua orang buat pun lah kan sebelum jumpa klien. Tetapi kita tanya orang ni macam mana yang buat sebab bila orang dah refer kat kita, orang yang merefer tu confirm dah kenal kan kawan dia tu. So kita tanya dia ni dia boleh buat keputusan atau dia tunggu wife dia ataupun dia tunggu husband dia. So I akan tanya benda-benda macam tu. So bila pergi jumpa, let's say lah dia kata okay, kawan ni biasa akan tanya husband dulu. So I akan call the number, cakap I want to see you and your husband. Sebab kalau back and forth, itu yang buat kita jadi stress down lah apalah semua. Sebab nak balik tanya husband lah, nak balik tanya wife lah. Saya pernah dapat saya nak habiskan dulu saya punya payment SPay later sampai bulan 12. Cakap lah, kalau aku tahu, aku datang jumpa kau bulan 1. Macam tu lah. So benda-benda macam tu, kalau boleh sebelum jumpa, kita check dulu. Lagi satu Facebook, saya selalu cari nama. Dan juga Instagram. Dan yang paling best sekarang dah ada TikTok kan. So confirm. Jarang orang tak ada TikTok sebab orang nak shopping. So you just tengok kat situ, tengok dia kerja apa, orangnya macam mana. So you know what kind of attitude, what kind of face or mask that you have to bring bila jumpa klien-klien. Dan of course sales illustration dan juga simplified benefit illustration. Tapi usually tu saya type dekat WhatsApp je lah. Yang tu kita akan terangkan balik dengan klien tu bila kita jumpa dengan dia. Oh, menarik Puan yang mengambil tahu siapakah customer tersebut melalui kat media sosial. Ya. Menarik. Okay. So, selain daripada Puan mengenal mereka daripada social media, apa lagi yang Puan buat selain daripada sales illustration? Apa lagi yang Puan buat? Lagi untuk ejen yang baru, diorang kena buat apa persiapan sebelum mereka jumpa customer tersebut? Persiapan sales illustration tu sangat penting, tapi persiapan diri jugalah, di mana you have to be early. Awal tu macam mana nak cakap, awal paling kurang pun 15 minit lah awal. Because let's say you set appointment for lunch, mestilah kita pun lapar kan, tapi we cannot be eating and talking at the same time. So apa saya buat kalau lunch, saya akan dah sampai dulu makan. Dia dah sampai, biar dia makan. Dia makan, tutup mulut dia, saya bercakap, biar dia dengar. Usually macam tu. Adalah Taktik ni lah. Okay. Yeah. So ejen-ejen semua kita kena ingat lah, kita bukan kena stock crush sahaja, kita kena stock customer kita juga. Okay. So kalau customer tersebut dia tak berpuas hati dengan anda ke ataupun dengan produk tersebut ke, apa yang Puan, macam mana Puan mengatasi situasi-situasi tersebut? Okay, tidak berpuas hati maksudnya masa kita present tapi dia macam tak puas hati, so dia tak nak ambil, betul? Macam tu? Dia boleh dua situasi lah. Satu, dia tak puas hati. Satu lagi, waktu Puan present, satu lagi dia tak puas hati selepas dia mengambil produk tersebut. Oh my god, okay. So, kalau sebelum dia setuju nak ambil tu, dia tak puas hati. Of course kita akan dengar dulu sebab orang tak puas hati tu maksudnya dia marah lah kan? Betul tak? Kerja just tak puas hati. So kalau dia tak puas hati ataupun dia marah ke ataupun dia macam dah start tak nak layan kita ke, kita sebenarnya bukan masalah kita. Nampak? Aku tak pernah salah kan? Biasalah. So bukan masalah kita, sebenarnya itu masalah dia. Okay, masalah dia apa? Itu yang kita kena tahu. So masalah dia apa? Yang bila kita dah faham masalah dia, then insyaAllah dia akan setuju untuk ambil lah. Tapi masalah seperti apa yang selalu ada? Seperti sebenarnya bukan itu yang dia nak. Kedua adalah masalah sensitif sikit lah, masalah duit lah. Sebenarnya memang dia tak mampu untuk, dia tak ada allocated budget untuk itu pun, dah memang tak boleh. So bila kita memaksa-maksa, of course jadi ada orang apa jadi ni?
Hello. Ada orang. Ada? Oh, dia yang tak ada. Ada. Oh, so patut ke saya sambung ke? Sama-sama. Boleh. Sebab ejen nak belajar. Okey, apa tadi soalannya? Oh, cabaran tu kan? Sambung je lah, nanti Umul masuk je lah. Okey, so cabarankannya adalah macam itulah, kalau dia memang tak faham, kita cuba faham dulu apa yang dia nak sebenarnya, macam tu. Tetapi katalah dia tak puas hati selepas dia dah ambil. Okey, first sekali lagi kita kena faham juga kenapa dia tak puas hati. Ada orang dia rasa macam explanation tu tak cukup. So alhamdulillah sekarang dekat HLMT setiap kali submission kan dia hantar SI ke BI, kita panggil BI, dia hantar dekat email klien, betul tak? So bila dia hantar apa dia? Betul. Betul, yes. So bila dia dah hantar, benda tu akan protect kita lah sebagai agent. Tak adalah aku tak explain, aku dah cerita dah. Berapa ringgit pun dah cerita dah. POIV apa semua pun kita dah bagi dah. So bila tak puas hati, first adalah kita kena cakap dengan dia lah, tak puas hati kat mana, sama ada harga ke. Kalau tak puas hati harga, we can still amend, tak ada masalah. On the anniversary day kita boleh buat request for change pun, untuk turunkan the sum covered or naikkan the sum covered, whichever you want. So benda tu sebenarnya boleh dibincang, jangan gaduh-gaduh. Gitu saya punya konsep. Bincang dulu sehabis baik. Dah tak boleh bincang, kita gaduh. Nampak aku? Bukan. Jangan ikut cakap saya. So, macam itulah. Dah tak ada moderator kita, apa lagi kita nak borak kawan-kawan? So Alisha dapat bonus itu, belanja apa bonus? Apa ni? Nak tahu. Bo. Oh, bo. Tak ada belanja apa pun, tak sempat lagi. Nantilah kita fikir. Belanja makan je lah. Tak makan. Okey, alalang umur tak ada kan kita jadi bidan terjun lah. So macam mana siapa nama Alisha jaga your relationship dengan your clients? Okey, relationship dengan klien adalah betul, Amira, dia soalan luar kotak betul bu. Apa ni? Relationship tu macam saya cakap tadi lah, memang selalu call. Selalu tu yang macam sampai tak kira masa. Macam pagi-pagi tanya, tapi call tu bukan jenis macam hai, apa khabar? Memang macam hai, apa khabar? Buat apa tu? Alah, takkan busy no. Macam itulah, sampai macam tu. Walaupun baru kenal, saya biasakan untuk bercakap sangat mesra. Sebab kita kan ada macam-macam jenis klien. So klien ni macam ni, dia punya cara layan dia. Klien ni tak boleh call, klien ni kena berjumpa juga. Klien ni kena bercakap dulu dengan dia sampai kadang-kadang sejam setengah. Kalau kan saya kan tinggal Damansara kan, office Melawati. Pergi balik rumah sepanjang-panjang tu bercakap, sampai kat dalam dekat parking rumah pun bercakap lagi. Macam tu. So memang suka bercakap. So orang pun dia lagi banyak share dengan kita. Tapi dia lupa bila dia share lebih-lebih, kita dah jumpa dah mana nak propose kat dia. Itu je rahsianya. Okay, thank you. Okay, sama. Hai Umar. Hai, maaf tadi saya punya laptop dia bateri habis. Dia punya charger ni dia rosak sikit. Maaf ya, saya pula terkeluar. Nasib baik Puan suka berborak, Puan boleh saja. Dah. Jangan dibiar Umar meletup semuanya. Okay, so yang saya sempat dengar tadi pun ada cerita pasal kena buat good report lah dengan customer. Dengan semua cerita lebih selesa dengan kita untuk cerita pasal masalah dia, so kita counter attack customer tersebut. Ada yang nampak nak cerita bukanlah aib klien, tapi dia ni kan nampak. Jangan dibiar Ustaz. Cerita klien ni dia dah berkahwin. Lepas tu borak muka punya borak, laki dia curang. Borak punya borak sampai pukul 2 pagi menangis-nangis. Lepas
Lepas tu lepas berapa bulan borak lagi, dia ceritalah laki dia dah jadi apa, curang dengan perempuan kilang. Lepas tu dia pun jumpa laki baru. Tak ke I untung laki baru pun I insert. Lepas tu dengan laki baru ada anak baru pun I insert. Alhamdulillah. Curanglah lagi. Sebab memang buat mereka selesa dan jadikan semua sebagai customer pun lah. Ya. Tak ada yang, insyaAllah tak ada yang terlepas lah. Tapi kalau dah terlepas nak buat macam mana? Janji jangan curang dengan ejen lah kan. Itu paling penting. Itu jangan, awas. Memang tak layan phone call Media Express orang sopan. Okay. Yeah, so selepas kita dengar sesi-sesi Puan Alisha ni, Puan ni seorang yang mungkin saya rasa customer tertarik sebab Puan pandai melawak, pandai buat orang selesa bercerita dengan Puan tu sendirilah. So karakter pun memainkan peranan penting juga untuk kita close satu kes tersebut. Okay, so tadi kita go through macam mana kalau ada cabaran, ada macam mana Puan punya sales idea. So kita nak Puan, apakah nasihat dan dorongan yang Puan ingin berikan kepada rakan-rakan sekerja ejen-ejen lain yang dekat sini, ada yang ejen baru, ejen lama yang maybe tak pernah menjual heritage care. Macam mana Puan bolehlah bagi sepatah dua kata sebelum kita pergi ke Q&A session kita. Okey, nasihat dan dorongan tu saya rasa nak kata layak sangat taklah, tapi saya share lah ya apa yang saya praktikkan ataupun saya buatlah. Benda pertama adalah just buat. Sebab apa pun yang kita baca, apa pun yang kita dengar ataupun berbuih pun lah, naik sawan dah leader I bercakap pun, kalau if you don't do, it won't happen. So apa yang saya masih usahakan adalah just buat sahaja. You feel like you nak call klien tu, jangan fikir, call sahaja. You rasa you nak approach that particular client yang sangat susah di approach, just approach. Sebab paling teruk pun, sebab kita dah buat kan, kita ramai juga kat sini dah lama kan, paling teruk pun orang kata no. Itu paling teruk dah. Tak ada lagi dia call polis sebab kita call dia. So semua pun paling teruk kata no. So kita boleh cakap you have to wake up early, you have to do jadual, kita boleh buat semua benda tu, kita boleh cakap. Tapi I rasa semua orang dalam ni tahu je benda-benda tu. Tetapi apa yang saya boleh share adalah just buat. Sebab sebelum ni saya pun jenis yang macam tu. Saya sampai adalah pernah satu ketika sampai menangis-nangis sebab klien tak jawab pun. Tu je pun, kau lemah nak time tu. So sekarang apa yang saya usahakan lagi adalah rasa nak call. Dia tak jawab, tak apalah. Bukannya ada dia je dalam dunia ni. It's okay. And always take it easy to yourself, tapi jangan easy sangat. Kan nampak muka lidah I kat situ. So, jangan easy sangat, tapi take it easy. It's okay. Kita semua masih belajar lagi. Yang kedua, bukan semua benda dalam dunia ni adalah untuk kita. Orang lain pun nak makan juga. So, jangan down bila katalah ada rejection. Lepas tu kita pun down. Itu okay lah, mungkin itu orang lain punya. Dia pun nak makan, bukan kita je nak makan. So, it's okay. Benda dunia ni, nama pun dunia. Belum syurga lagi. So, it's always fair. Jangan rasa macam benda tu tak berpihak kepada kita. It's okay. Sebab apa-apa benda pun yang jadi ataupun apa-apa benda pun yang I think challenges lah yang kita tengah hadapi, satu, kita kena tengok diri kita dulu. Have you done anything and everything? Kalau dah tapi tak dapat juga, then it's not, bukan kita punya, itu kerja Tuhan dah, jangan buat kerja Tuhan. Tapi kalau kita belum buat lagi dan kita tak nak buat pun, then kita tak ada hak untuk question whatever that we get. So sekali lagi my nasihat ataupun my sharing adalah kita just buat je. Tapi kalau kita tak buat dan tak dapat, then you have no right to complain. That's all.
So kita dapatlah 3 nasihat daripada Puan Alisha. Yang pertama, kita kena buat juga the action speaks louder dah. Jangan kita fikir je nak call tapi kita kena betul-betul call. Buatlah action speaks louder. Try and fail but don't fail to try. Ada juga perkataannya di mana kita buat je. Lagi-lagi ejen yang baru rasa mungkin takut kan. Ada juga yang tadi ejen kata, Puan Nur Hidayat, dia kata cabaran saya malu nak mula, bagi sedikit nasihat. So kalau malu, dia memang biasalah awal-awal kita rasa malu. Tapi macam Puan Aisyah kata, kita kumpul rejection untuk kita punya muka hadap no pun kita macam dah tak okay, tak apa. Kita ada banyak lagi customer yang nak mengambil produk yang dengan kita lah. So kita kena ada semangat tersebut. Okay. So saya pasti semua daripada kalangan-kalangan ejen termasuk saya sendiri pun terinspirasilah dengan nasihat, dorongan, idea dan sharing session yang Puan Alisha bagi pada hari ini. Tapi sebelum kita endkan sesi kita, kita ada Q&A session. Kita akan buat dalam 4 minit lah sehingga 10.30. So siapa-siapa yang ada soalan boleh saja unmute mic ataupun boleh letakkan soalan anda di ruangan chat. Saya baru baca dalam ni. Untuk soalan yang tadi saya beri dah hilang, dah terkeluar yang yes. Emma rasanya. Okay. Emma tadi dia ada tanya kalau iHeritage Care, kalau dia tak meninggal ke, tak kena apa-apa, apa yang dia akan dapat selepas bayar bulan. Tadi ada Lokman, Cik Lokman dia dah jawab lah. Cik Lokman dia jawab, dia hanya akan mendapat cash value, tu pun jika adalah untuk iHeritage. Betul. So saya boleh pasti yang ya Puan, maaf. Sorry. Okay, yang ni kan Emma, kalau tak ada kematian sampai date matang dan tak ada TPD, apa benefit pada klien since bayar bulan-bulan? Betul lah. Benefit dia yang pertama yang ramai orang klien-klien tak sedar, ya Allah, yang klien-klien tak sedar adalah period masa kena protect tu, itu protection tu berjalan. Walaupun tak mati, tak meninggal, tapi protection tu berjalan. Itu satu benda you have to pay. So itu adalah satu benefit. So dan kedua adalah cash value. Yang bagusnya iHeritage Care ni, dia punya cash value dia agak okay. Sebab it's not, I think dia bukan macam iFlexi yang traditional product di mana dia punya charges agak tinggi. So kalau memang tak meninggal lagi, dan lagi satu feature iHeritage Care ni lah di mana kita sekarang dah ada continuous coverage, bukan macam iHeritage Protect dulu. So continuous coverage di mana masa nak sampai dah tarikh matang tu, dia akan opt to continue without, katalah orang tu dah sakit ke apa, dia can still continue. So benda-benda macam tu, the feature of the product itself memang membantulah untuk menjawab kita punya soalan daripada klien. Okey, so betul lah. Selain daripada itu juga, Puan Emma pun bolehlah nasihatkan kepada customer yang tentang cover ni adalah kita menggunakan konsep tabaruk iaitu sedekah. So kalau cash value dia mak sikit ke tapi dia still mendapat pahala yang berterusan lah sebab dia sedekah untuk keperluan orang lain juga. Okay, so kalau kita tak ada soalan, ada lagi soalan, saya bagi lagi 1 minit sahaja. Kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasihlah kepada Puan Alisha J. Mantri untuk perkongsian kita yang sangat menarik pada hari ini.